Assalamualaikum lagi semua. Baik, mulakan nama saya Muhammad Sofi Bizul, pegawai eksekutif di Klinik Kenderaan Malaysia Negeri Sarawak. Tuan-tuan puan, pertama kali beritukan kepada semua tuan-tuan puan telah membangunkan sebuah negara. Daripada 4 negara menjadi satu buah negara yang besar. Tuan-tuan puan, susahkah membina negara? Susah? Susah. Contoh susah. Apakah cabaran? Pilih pemimpin. Ada yang orang demokrasi komunis dan berbunuh-bunuh. Tuan-tuan, memang pembinaan sebuah negara itu adalah satu cabaran yang sungguh berat. Ini sebab pembinaan negara memang memerlukan satu buah pikiran yang boleh dikatakan susahlah sebab untuk membuat penilaian, untuk membuat cadangan untuk membuat sebuah negara. Begitu tuan-tuan, seperti saya maklum, panel kita ada orang yang amat hebat, yang amat berkaliber ada orang. Yang pertama kali kita ada Encik Muhammad Hisham di Sabah, pensyarah dari Fakulti Sains dan Perniagaan. Yang kedua kita ada Encik Muhammad Faizal bin Ahmad, pengarah Akademi Kenderaan Malaysia Negeri Sarawak. Assalamualaikum. Tuan-tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan selepas menjalankan aktiviti interaktif kenderaan tadi? Cik Syam. Saya dua, bukan itu kita. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Sarawakku maju makmur. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu penghormatan yang terbesar di dalam hidup saya apabila saya diberikan ruang, peluang yang sangat begitu bahagia kepada saya untuk sepentas bersama dengan Tuan Faizal, pengarah Akademi Kenegaraan Sarawak, tuan-tuan dan puan-puan. Bersama dengan seorang moderator yang mempunyai bintang yang cukup bercahaya untuk lebih maju di masa akan datang. Terima kasih juga saya ucapkan kepada bahagian USC Unimas Leadership Center, dan sekarang ini buat pertama kalinya dalam hidup saya berada di universiti tempat saya berkhidmat, tuan-tuan. Selalu saya invited by the other institution, tetapi ini kali pertama saya invited by my university. Ia adalah satu penghargaan yang cukup besar untuk saya. Perasaan saya, kalau based on apa yang Tuan Sofi tanyakan tadi, perasaan saya ini adalah seperti mana perasaan Tuan Faizal. Sebab apa? Perasaan, kalau bercerita tentang perasaan, ia adalah suatu perkara yang sangat-sangat seronok apabila saya membuka mata dan dilahirkan di sebuah negara yang bernama Malaysia, tuan-tuan. Kita baru saja menyambut bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan kita. Penubuhan Malaysia 16 September 1963. Dan sebelum itu ada hari kemerdekaan. Tetapi Tuan Faizal, Tuan Sofi, apabila berbicara tentang hari kemerdekaan ni, biasanya mereka akan merasakan itu adalah khusus kepada mereka yang berada di Semenanjung, di Malaya. Dan perasaan sense of belonging itu tidak dikongsi bersama oleh warga Sarawak terutamanya. Kenapa saya tak cakap Sabah? Sebab Sabah, mereka menyambut hari kemerdekaan mereka sama seperti mana Malaya, 31 Ogos juga. Cuma tahun yang berbeza. Malaya 31 Ogos 1957, manakala Sabah 31 Ogos 1963. Tetapi di Sarawak 22 Julai 1963. Tetapi Tuan Faizal ada yang mengatakan bahawasanya 22 Julai 1963 itu pun sebenarnya bukan tarikh yang sebenarnya kemerdekaan bagi Sarawak, tetapi kerajaan sendiri. Itu saya rasa Tuan Faizal lebih arif lah, sebab Tuan Faizal ni sebagai orang Sarawak dan sebagai orang yang dilahirkan di tanah seberang, di tanah Semenanjung, tetapi sekarang ni berkhidmat di Sarawak. Ia menjadi suatu kebanggaan saya, tuan-tuan dan puan-puan, apabila saya berada di sini menambah bakti dan budi kepada rakyat di wilayah Sarawak ini. Jadi itu Tuan Sofi kepada saya. Terima kasih, mantap sekali. Dari perasaan semua benda perasaan dah tadi. Untuk Tuan Faizal, yalah, kita dah membuat satu aktiviti dari kenderaan. Jadi yalah, kenapa Tuan Faizal membuat aktiviti sebegitu? Adakah memberi mereka satu cabaran ataupun 10 bilion contohnya? Kenapa bajet hanya 10 bilion? Kenapa tidak 20 bilion, 20 bilion? Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Sofi dan juga kepada saudara Hisham Sabah, dan juga kepada Abang Mas, wakil dari ULC Unimas, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Nama diberi Muhammad Faizal bin Haji Lamat, kadang
Kalau beritahu tadi, bila menyanyikan lagu Uni Mas Gemilang lah, terasa hati ya. Dia dah lama dulu lah. Last kali 2006, 2007 rasalah kot menyanyi lagu Uni Mas Gemilang. Jadi bila dapat kembali ke Uni Mas ya, rasanya macam wah, best lah dapat bersama dengan warga Uni Mas lagi. Jadi dalam hati ya memang rasa gembira, dan juga kita nak pastikan bahawa sesi pada hari itu bukan setakat mendengar ceramah. Bukan setakat nak mendengar, kita duduk, lepas kami dua Dr. Tuan Hisham bercakap di hadapan tu. Tapi kita nak anda semua, tuan-tuan dan puan-puan, merasai dan menjiwainya. Serta anda dapat merasa macam ni dulu. Macam saudara Hisham tadi beritahu kan, Sabah 31 Ogos tadi kan, Semenanjung Tanah Melayu 31 Ogos, Sarawak pula kita ada 22 Julai kan, 22 Julai. Tapi we want you, kami orang mau kita orang semua merasai jiwa how, bagaimana perit lelah kita nak menubuhkan sebuah negara. Walaupun aktiviti tadi ada yang gembira, ada yang making fun of it kan, berjenaka kan. Walaupun kita dalam bentuk santai, tapi kita nak anda semua faham betapa susahnya elemen-elemen nak membentuk sebuah negara. Bukannya senang. It's just not a matter of kita bangun tidur, I want to create a country. Saya nak mencipta sebuah negara, bukan. Tapi yang memerlukan pelbagai elemen. Elemen apa yang kita perlu? Kita ada elemen rakyat, di mana tadi semua ada dalam satu kumpulan, betul? Elemen yang kedua, kita perlu ada kerajaan, betul tak? Nak memilih sistem kerajaan yang kita perlu ada, kita pilih pemimpin supaya negara kita yang dapat bergerak ke hadapan, betul? Yang elemen yang ketiga apa lagi, Syam? Yang ketiga mengenai kerajaan. Kerajaan, selain kerajaan apa lagi? Kedaulatan. Kita nak menjadi sebuah negara yang berdaulat, betul tak? Daulahnya, maksudnya negara yang merdeka dan bebas. Tadi ada pemimpin daripada negara Pasola, dia nak buat negara sebagai negara komunis. Jadi dia nak memerintah negara ya. Bebas negara tu. Bebas merdeka lah, tapi dalam konsep komunisme, betul tak? Ada lagi negara daulara tadi kan? Negara demokrasi kan? Lepas tu samudera, negara yang ada raja kan? So, it's part of you, kita merasai, menjiwainya dan dapat melalui proses untuk membina sebuah negara. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak bina sebuah negara ya, ia melalui satu proses yang lama. Bukannya semudah A, B, C. Tapi ia adalah proses daripada A ke B, kepada C, ke D, sampailah ke Z. Negara kita Malaysia, insyaAllah, Sofia, belum lagi sampai ke Z. Kita masih lagi dalam proses merangkaknya. Masih dalam proses lagi, mungkin baru sampai ke status D ataupun E. So, this is a long way for us to go. Tadi saudara Hisham beritahu 22 Julai. Kenapa? Lepas ni saya jawablah. Sebab soalan yang tadi bertanya pasal perasaan. Jadi perasaan saya, kita nak saudara Hisham, saudara Abang Akmal, saudara Sofi tadi, kita nak dengan Dr. Abdul Halim, kita nak semua peserta yang pada hari ini, pada pagi ini, anda balik, anda boleh simpan dia. It's part of you, kita pun pengalaman dan knowledge. Bagaimana proses nak membina sebuah negara ya, kita melaluinya. Kita boleh bercerita dengan kawan-kawan kita, oh macam tu lah cara kita nak membina sebuah negara. Bila anda merasainya, barulah anda menjiwainya. Bila anda menjiwainya, barulah anda menghargainya. Ya? Jadi itulah sebabnya kita buat perkara ini. Jadi anggaplah sebagai aktiviti ini adalah sebagai learning process for us. Not for you, but for all of us. Termasuk it include us here. The three of us here pun sama dalam proses pembelajaran. Silakan Tuan Sofi. Baik, terima kasih Tuan Faizal. Explanation yang cukup mantap sekali. Memang sebuah negara, membina sebuah negara memang amat susah. Banyak cabaran. Bila memimpin pun susah sekarang tu. Sebenarnya saya bagi soalan kepada Tuan Hisham kembali. Tuan Hisham, tanya. Ya, silakan. Sejauh mana contohlah dasar kerjaan, pendidikan dan media memainkan peranan dalam pembinaan sebuah negara? Baik. Disclaimer untuk para penonton yang berada di live, soalan-soalan ni semua bukan soalan-soalan yang telah diberikan. Ini tiba-tiba je soalan diberikan oleh Tuan Sofi Memang kita tak study pun benda ni. Dia suka-suka tanya by memang tak ready ni. Jadi tuan-tuan dan puan dan juga rakan-rakan yang berada di dalam jauh ini, maafkan kalau katakan apa yang saya sampaikan ini tidak mencapai tahap intelektualan anda, tetapi ia hanyalah sekadar apa yang saya tahu. Berkenaan dengan media, berkenaan dengan apa-apa sistem pentadbiran dalam sebuah negara ini, memang sebenarnya ia memberikan suatu peranan yang cukup signifikan dalam nak memandu sebuah negara menjadi sebuah negara yang lebih baik. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, apabila kita bicara tentang
polisi dasar sebuah kerajaan. Kita boleh lihat bagaimana Malaysia yang pada awal kemerdekaan, pada awal penubuhan Malaysia 1963, pada dekad 60-an, negara kita lebih mengutamakan kepada dasar pro-barat. Negara kita pada ketika itu dasar pro-barat, tuan-tuan dan puan. Negara kita begitu mesra dengan pihak barat, Amerika Syarikat, United Kingdom dan sebagainya. Dan boleh dikatakan, tuan-tuan dan puan, negara kita tidak mengamalkan dasar ataupun polisi yang neutral. Kita ban 100% negara-negara sosialis dan komunis. Kerana apa, tuan-tuan dan puan? Kerana pada ketika itu, Tunku Abdul Rahman melihat perlunya untuk dasar negara kita ini diikat kepada pro-barat. Kerana negara kita pada ketika itu masih lagi baru merdeka, itu yang pertama. Dan yang kedua, pada ketika di awal penubuhan Malaysia, kemerdekaan negara kita ni, tuan-tuan dan puan, kita masih lagi tidak mempunyai capability. We don't have a capability, we don't have a strength. Kita tidak ada benda tu. Dan masih lagi dalam perjanjian pertahanan dengan negara-negara Commonwealth yang lain, terutamanya Amerika Syarikat, New Zealand, Australia dan sebagainya. Dan oleh kerana itu, kita memerlukan bantuan, sokongan daripada negara kuasa besar, khususnya daripada negara Amerika Syarikat dan juga negara-negara barat. Dan kalau disebut tadi, Tuan Faizal tadi ada bertanya berkenaan dengan salah satu elemen negara, iaitu kedaulatan. What is sovereignty? Apakah ini kedaulatan? Kedaulatan means recognition, acknowledgement from the other state, especially from the major state ataupun the major nation in international structure. Siapakah? Apakah major state itu? Pada ketika dulu, major state ataupun the major power in international structure are United States, United Kingdom, negara-negara barat, negara-negara yang mengakui NATO dan sebagainya. Dan kerana itu, kita memerlukan recognition from them. We need the recognition, we need the acknowledgement from the other state, especially from the major power, from the negara barat. Dan kerana itulah polisi negara kita pada ketika itu lebih kepada pro-barat, tuan-tuan dan puan. Dan pada ketika itu juga, tuan-tuan dan puan, ini disclaimer, ini tidak bukan saya nak mewujudkan sebuah naratif ataupun mewujudkan sebuah naratif pertentangan di antara kita. Kita kena menerima, tuan-tuan dan puan, ini adalah suatu benda yang pernah berlaku dalam negara kita. Pada ketika itu kita bersahabat dengan salah sebuah negara haram di dalam dunia ini. Kita ada hubungan diplomatik dengan negara, salah sebuah negara. Saya tak nak sebut negara itu. Sebab nak sebut pun saya benci, tuan-tuan dan puan. Ya, #YTJT. Sampai saya benci nama negara itu. Dia bukan negara, tuan Faizal. Saya benci sebuah institusi itu ataupun nama itu. Saya tak nak sebut. Tetapi pada ketika itu kita mempunyai hubungan diplomatik dengan nama itu. Sebab apa? Sebab kita berdua, kita dan juga dia itu, si dia itu adalah salah sebuah negara yang pro-barat. Jadi mahu tidak mahu pada ketika itu kita terpaksa mempunyai hubungan diplomatik. Sampailah ketika era pentadbiran Tun Abdul Razak, khususnya selepas tahun 1973, 1974, negara kita mula mengimplementasikan dasar neutral, dasar berbaik-baik dengan semua negara, buat kawan dengan semua negara. Tidak hanya mengkhususkan kepada negara-negara barat, tetapi pada tahun 1974 buat pertama kalinya dalam sejarah Malaysia, sebuah negara yang pada asalnya sebuah negara demokrasi dan kekal hingga sekarang pun demokrasi, mewujudkan sebuah hubungan diplomatik yang rapat dengan negara China. Dan negara China pada ketika itu ada sebuah negara komunis, terutamanya di bawah pentadbiran Mao Zedong. Kita ada hubungan pada ketika itu dengan Mao Zedong. Dan kemudiannya kita mula mengorak langkah untuk bersama dengan negara-negara yang lain. Kita ada hubungan dengan negara pada ketika itu Korea Utara dan sebagainya. Sekarang ini kita dah tak ada hubungan diplomatik dengan negara Korea Utara. Sebab apa? Sebab Korea Utara sendiri yang memisahkan ataupun dia sendiri yang memutuskan hubungan sejak dari peristiwa Kim Jong Nam dulu tu. Dan semua sekali negara-negara. Dan pada hari ini, tuan-tuan dan puan, Perdana Menteri kita Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama-sama dengan kabinet-kabinet beliau telah menjadikan negara kita ini sebagai one of the most active nation in the world yang memainkan peranan hubungan diplomatik dengan negara lain. Kerana itu, Tuan Faizal, Tuan Sofi, sahabat-sahabat yang berada di dalam Dewan Indian juga yang berada di dalam media sosial, suka ingin saya nyatakan bahawasanya ramai yang bertanyakan kenapa Perdana Menteri kejap terbang pergi ke sana kemari, buang duit rakyat, habiskan duit rakyat. Tuan-tuan dan puan, inilah tugas Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri hanya duduk kat dalam negara, anda juga akan bertanya kenapa PM tak pergi keluar negara, kenapa PM tak pergi buat pelaburan, kenapa PM tak buat hubungan diplomatik yang baru. Inilah punca ataupun inilah tugas Perdana Menteri. Apabila Perdana Menteri kita pergi keluar negara, pergi ke sebuah negara, menghadiri persidangan dan sebagainya, Perdana Menteri kita sebenarnya membuka ruang dan peluang pelaburan kepada negara-negara asing untuk datang ke dalam negara kita. Dan kemudiannya, tuan-tuan dan puan-puan, dampak
kepada pelaburan daripada luar negara, apabila masuk ke dalam negara kita, itulah yang mengakibatkan ekonomi negara kita lebih baik. Kita mempunyai kuasa beli yang lebih besar, tuan-tuan dan puan. Rakyat ini nak satu, tuan-tuan dan puan. Hidup mereka terjamin, mereka senang. Itu saja. Dan kerana itulah Perdana Menteri yang ada pada hari ini sebenarnya adalah Perdana Menteri yang sedang menyambung perjuangan Perdana Menteri yang terlebih dahulu. Dan inilah based on apa yang Tuan Sophie majukan soalan sebentar tadi berkenaan dengan polisi. Polisi kita daripada dulu hingga sekarang tetap sama, tuan-tuan dan puan. Polisi kita adalah mengutamakan persahabatan, hubungan diplomatik dengan negara-negara yang luar. Tetapi kita juga adalah salah sebuah negara middle power, kuasa pertengahan di dalam international structure yang begitu lantang menentang pencerobohan. Dan kita memegang suatu peranan, kita memegang suatu kenyataan, realiti bahawasanya tidak ada mana-mana negara yang boleh mencampuri urusan negara lain ataupun mengganggu gugat kestabilan dan juga kedaulatan negara lain tanpa diminta oleh negara tersebut untuk membantu mereka. Contohnya dalam situasi Myanmar, Tuan Faizal. Okay? Myanmar, kita tak masuk campur walaupun ada hakikatnya ada sebahagian Muslim yang berada di bahagian Rakhine yang kita gelar sebagai Rohingya. Kita tak masuk sebab itu adalah urusan domestik negara Myanmar. Sehinggalah pada satu ketika Myanmar yang meminta kita untuk menjadi mediator pertengahan. Begitu juga dengan Thailand, begitu juga dengan Filipina. Kita pernah menjadi mediator orang tengah untuk mendamaikan di antara kerajaan Filipina dengan pemisah mereka. Kita hanya akan bertindak sedemikian. Sebab apa? Sebab ini adalah polisi negara kita. Itu yang pertama, polisi. Jadi kalau kita nak bercerita dengan lebih lanjut tentang dari segi media sosial, Tuan Faizal, saya fikir media sosial pada hari ini, media ini adalah satu perkara yang sangat very crucial. Sebab hari ini tuan-tuan dan puan, kita dah tak tengok TV1, TV2 ya tuan-tuan dan puan. Hari ini kita boleh tengok macam-macam social media. Dan ada segelintir daripada kita yang tak pernah tengok TV dah sekalipun. Semua tengok social media. Sebab apa? Media ini memainkan peranan yang cukup penting. Saya baru saja menulis dalam Dewan Masyarakat edisi September 2025. Baru saja dikeluarkan dan saya bercerita berkenaan dengan naratif Malaysia yang perlu dimainkan melalui saluran media. Dan oleh kerana saya berada di Sarawak, saya memahami dan saya mula memahami sangatlah pun. Saya mula memahami berkenaan dengan sentimen keperluan orang-orang di Sarawak dan juga Sabah. Baru saya faham, rupa-rupanya selama ini media, khususnya di media di peringkat nasional, banyak memainkan naratif yang berorientasikan kesemenanjungan. TV, filem, drama, semua memakai dialek-dialek semenanjung, Perak, Kedah dan sebagainya, Kelantan dan sebagainya. Mana pergi dialek-dialek Sarawak dan juga Sabah? Ini anak semenanjung yang bercakap sedemikian, tuan-tuan dan puan. Kalau nak tengok dialek Sarawak, barulah buka TVS. Betul? Nak dengar bahasa Iban masuk dekat dalam TV, barulah buka TVS dan sebagainya. Tetapi media-media arus perdana, ya TVS pun arus perdana. Tetapi TVS ni sampai dari satu pendekatan mengatakan bahawa orang sebenarnya melihat TVS ni khusus untuk orang Sarawak. Sebenarnya saya mengimpikan media-media perdana, filem-filem box office di Malaysia memainkan naratif-naratif kemalaysiaan. Itu perlu cerita lagi dalam soal sistem pendidikan, Tuan Sophie. Sistem pendidikan, buku teks sekolah-sekolah, semua berorientasikan kesemenanjungan, bercerita tentang Kesatuan Melayu Melaka dan sebagainya. Mana sejarah asal Sarawak? Mana sejarah asal Borneo Utara ataupun Sabah yang sepatutnya dijalankan ataupun diceritakan seiring dengan apa yang berada di dalam buku teks berkenaan dengan semenanjung. Benda-benda ini tuan-tuan dan puan yang mengakibatkan akhir sekali orang-orang di Borneo ni, terutamanya orang Sarawak dan juga orang Sabah, merasakan diri mereka terpinggir. Saya faham itu. Dan kurang merasakan sense of belonging apabila 31 Ogos 1957 diangkat sebagai hari perayaan terbesar di dalam negara kita. Akhirnya saya dapat faham kali ini. Dan inilah yang perlu dimainkan oleh media-media, khususnya media-media arus perdana. Bukan sahaja kerajaan, Tuan Faizal. AKM ni adalah salah satu agensi yang begitu aktif dalam perempuan, memainkan ataupun memainkan peranan sebagai sebuah ejen institusi yang begitu signifikan dalam nak menyatu padukan rakyat, bercerita tentang MT63 dan sebagainya. Dan perkara-perkara ini macam Tuan Faizal mungkin dia susah sikit lah sebab dia ada umur yang luar. Jadi saya mungkin akademik ada sedikit ruang untuk saya bercerita based on academic. Jadi saya kembalikan semula kepada Tuan Sophie. Baik, terima kasih. InsyaAllah, ya Allah, memang penuh pengisian mengenai soal tadi. Saya pun dah explain juga. Sebab itu memang betul pendidikan
arus perdana sosial media memang memainkan satu peranan yang cukup penting untuk membina semua negara. So, Faizal, ini menyambung. Okey, alright, terima kasih kepada semua. Sebenarnya bukan masalah, challenge for us ya. Kalau kami pegang mikrofon ni memang tak boleh nak pasing-pasing. Masalah besar untuk kami, cabaran besar untuk kami. Tapi tak apa, kita tengok jam dah pukul 12:05 minit. So we got another 15 to 20 minutes more. But I just keep it short. Kita tengok balik. Tadi berkenaan dengan polisi. Bila Cik Isha beritahu bahawa awal wujudnya kemerdekaan kita 31 Ogos 1957 di Tanah Melayu, lepas tu 16 September dengan wujudnya Malaysia in 1963, betul? Okey, waktu tersebut kita tengok polisi-polisi kita banyak ke arah barat, betul? Sebab waktu tersebut kita ada ancaman. At the time, Vietnam tengah berperang waktu tu. So, banyak negara-negara di Indo-China waktu tu, we are afraid of the collapse of the democratic country. There's a domino effect. Kalau jatuh negara daripada Vietnam jatuh all the way up until Thailand to Semenanjung Malaysia sampai dekat Sarawak. Cabaran Sarawak waktu tersebut bila Jepun keluar daripada tanah Sarawak, kita ada ancaman daripada Paraku. Pernah dengar Paraku? Parti Rakyat Kalimantan Utara. Bagi negara kita yang jiran negara kita yang berada di selatannya, Sarawak ni, they don't call us as Sarawak. They call us as Kalimantan Utara. Sebelum wujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang di Kalimantan lah, they refer Sarawak as Kalimantan Utara. They want this place. Mereka nak tempat ini. So, atas keperluan pada masa tersebut, maka kepimpinan negara kita waktu tersebut, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, he need to sided with the Western power. Because at that particular time, we need to develop our state, negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, tengok di hadapan anda, tengok di kiri kanan anda, tengok di belakang anda. Siapa? Kawan kita kan? Betul tak? Yang dalam online pun sekarang, tengok. Look at you now. Anda duduk di mana sekarang? Universiti Malaysia Sarawak, betul? Dan di dalam sebuah auditorium, ada fully aircon, ada kursi yang cantik, ada LCD screen, dan good microphone system semua ada. Anda datang ke dalam kampus tadi, datang kerja pergi tadi, kita guna apa? Guna kereta, betul tak? Ada guna motosikal kan? Sebab nak ngelak daripada jam arahan lah. Guna motosikal, betul sih? Okey. Anda balik di rumah, anda duduk di mana? Ada kampung Ampilo, ada kampung Meranik sia nak, ada di Meran sia nak, ada di Tanjung Bundong nak. Okey. Ada duduk di taman-taman perumahan di sekitar Kota Semarahan dan ada juga duduk di Kuching, betul tak? All over the place. Have you imagine that? Where is all of this thing come from? Daripada sini datang. Kalau kita lahir negeri Sarawak itu menjadi sebuah Kalimantan Utara, I don't think so that all of you are able to sit inside this room. All of you are able to drive a mobil, a car. All of you boleh pakai motosikal. All of you ada rumah besar dekat perumahan Uni Gardens ya, dekat sama Sama Indah ya, dekat Desa Ilmu ya, dekat kampung-kampung rumah kita besar. Mungkin susah. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, di awal kemerdekaan kita, why we need to side with the Western power? Because we want security. If we have that kind of security, ada jaminan keselamatan daripada negara-negara yang kuat, daripada NZ, Australia, New Zealand, daripada United Kingdom, daripada United States, at least kepimpinan negara pada waktu tersebut boleh menumpukan sepenuhnya kepada pembangunan pendidikan. We put all our effort in 3 things. The first, kerajaan kita menumpukan kepada pembangunan pendidikan. Betul. Yang kedua, menumpukan pembangunan kesihatan. Betul. Dan yang ketiga, pembangunan infrastruktur. Sebab tadi dalam kumpulan ada 5 elemen tadi. Tapi 2 elemen kita tambah lagi kan dekat pertahanan itu. So, anda semua, we are here because of that.
yang berada online, do you think that you can just simply belajar dekat Unimas, boleh belajar, masuk belajar because of you are Malaysian, because you are Malaysian, because apa yang dibuat oleh kerajaan terdahulu dalam membangunkan pendidikan. I am able to sit here because I have been given the opportunity for me to learn, for me to pursue my knowledge. For that, anda lihat 1957, 1963, berapa banyak negara-negara di seluruh dunia yang merdeka pada tahun yang sama. Plus minus from 1947 up until 1957, 58, 59, 1960, 61, 62, 63 up until 79, up until 69, berapa banyak buah negara di seluruh dunia yang merdeka pada waktu tersebut. And you look back to all of those countries, where are they now? Only a few percentage of the country are successful. The rest are fall out behind. Memang we can call it as a part of a failed nation. Sebuah negara gagal. Sebab apa? Sebab mereka melebihkan pertahanan. Sebab ada keperluan mungkin waktu tersebut. Mungkin pemimpin mereka, I want to stay in power for so long. Macam negara Pasola tadi. Pertahanan perlu diletak banyak supaya dia dapat kawal rakyatnya. Tapi ada negara yang letak 12 bilion dalam pendidikan tadi kan? Because you see the priority of investing dalam pendidikan. Because pendidikanlah we are able to sit here. Because pendidikanlah from a poor families, daripada sebuah keluarga yang miskin, kita berjaya menjadi sebuah keluarga yang keluar daripada kemiskinan. Saya pernah ditanya oleh seorang student FSS back in 2 years ago, before Isha masuk dalam FSS. Dia bawa satu final project lah. Sir, we make a research. Banyak lagi kemiskinan di Serian di mana dunia. Dan banyak bantuan kerajaan tak sampai. Apalah bantuan daripada kerajaan persekutuan, apalah bantuan daripada kerajaan negeri, semua yang berbulat daripada. There's only a few questions I ask her. Your research, your findings, adakah orang-orang yang badannya miskin tadi, anak-anaknya pergi ke sekolah ke sini? Believe me, if I told you, I haven't read your report yet. Believe me, if I told you that most of them berhenti sekolah atas alasan nak membantu keluarga. Betul lah? Jawapannya betul. So you see, they choose to remain miskin. Mereka memilih untuk kekal miskin. Sebab apa? Untuk keluar daripada kemiskinan adalah melalui pendidikan. Kenapa Unimas wujud? Kenapa universiti-universiti wujud? Universiti Melaya, UKM, UPM, dan USM, UUM, UITM, semuanya wujud because why? We want the student, we want the people, we want the rakyat. Kita nak kita sendirilah. Kalau kita tak sempat, mungkin anak-anak kita. Kalau anak-anak kita tak sempat, mungkin cucu-cucu kita. We want them to learn. With that knowledge, then we can become a very successful nation. Sebab itu anda lihat, kerajaan Malaysia banyak benda yang dah dibuat. Kita banyak macam-macam. Marah wujud, bantu. JPA ada yayasan kan. Kita dengan loan PTPTN walaupun ada masa bayar sampai sekarang, tapi at least we have that kind of things. Kalau tak, macam mana kita nak nyambung belajar? Dengan kerajaan Sarawak, tahun depan 2026 kita nak buat pendidikan percuma kepada rakyat Sarawak in a selective courses first. In the first 2 years kita nak buat selective courses. Engineering, benda yang penting dululah. Sebab kita nak rakyatnya. But it's a free education. Bila free education dah, janganlah kita gelak. Kita lepas peluangnya. Regardless of your races, regardless of your religion, you are Malaysian, and especially we are Sarawakian. Take the opportunity. Ugi anak-anak kita, hantar mereka. Pergilah dekat universiti kepunyaan Sarawak. Kalau tak dapat pun, masuklah universiti Unimas. Masuklah UiTM kat sebelahnya. Masuklah IPG yang kat sebelah tu. That is the main factors on how we want to develop ourselves through education. Silakan, Mas Waki. Minta maaf kan? Lebih. Sorry. Okay, silakan. Terima kasih, Tuan Faisal. Memang dalam kehidupan kita perlu menghayati apa pengorbanan yang telah dibuat para pejuang untuk para pejuang dan memperjuangkan dari kita untuk kita mulakan yang kita ada sekarang tu. Jadi Tuan Puan, sebelum meneruskan untuk panel seterusnya, Tuan Puan ada soalan yang ingin tanyakan?
Silakan kita buka ruang untuk Tuan Puan untuk bertanyakan soalan kepada panel-panel yang ada di hadapan. Silakan Tuan Puan, boleh diri menurunkan nama dan tanyakan soalan. Tuan Puan, silakan Tuan Puan. Ada soalan? Jangan malu tanya. Silakan Tuan. Apakah perjuangan yang sekarang kita nak perjuangkan untuk negara kita? Dari segi pendidikan dan kesihatan. Okey, saya jawab dulu Tuan Faizal. Tuan Faizal berikan saya pengumuman untuk jawab dulu. Apakah pengorbanan apakah pengorbanan negara untuk kemajuan dalam kesihatan dan pendidikan? pengorbanan atau keperluan? Keperluan. Okey, sebab saya macam apa pengorbanan? Okey. Keperluan. Baik Tuan Puan. Terima kasih Tuan Karim. Itu yang tadi daripada negara yang agak tu sikit. Baik. Keperluan negara dalam negara kita Tuan Puan, kerana itulah setiap tahun kerajaan telah allocate so many budget untuk membangunkan infrastruktur kesihatan dan pendidikan. Berbalik semula seperti mana yang Tuan Faizal nyatakan tadi. Kenapa negara kita tidak memilih peruntukan pertahanan yang tinggi? Penting tak pertahanan? Penting. Pertahanan sangat penting Tuan Puan. Tetapi Perdana Menteri kita, kerajaan negara kita melihat pentingnya pertahanan, tetapi penting lagi pendidikan dan kesihatan. Kenapa? Senjata utama untuk menjadi seorang yang hebat, untuk menjadi negara maju, negara yang hebat adalah pendidikan Tuan Puan. Sebagai contoh, banyak negara-negara yang pada asalnya adalah sebuah negara yang baru merdeka, tetapi seperti mana Tuan Faizal nyatakan sedemikian, selalu memfokuskan kepada pertahanan. Pada akhirnya, they will become as a failed state. Kita boleh lihat banyak sebuah negara-negara lain. Ada sebahagian negara-negara tersebut yang dah tak ada dalam peta dunia. Dan kalau ada sekalipun, negara itu masih lagi bergelut dengan keadaan ekonomi yang tak stabil, dengan rampasan kuasa, dengan kebuluran, dengan literasi yang sangat-sangat rendah. Dan negara itu kekal tertinggal hingga daripada dulu sampai sekarang. Tetapi negara kita Tuan Puan, ya saya akui Tuan Faizal, negara kita masih lagi banyak kekurangan. Banyak kekurangan Tuan Puan. Tetapi percayalah, ini bukan syurga Tuan Puan. Dan kita ada kurang lebih 34 juta rakyat di seluruh Malaysia. Dari Perlis sampai ke Sabah, dari kaki bukit sampai ke Tawau. 34 juta kurang lebih. Tak termasuk lagi dengan imigran-imigran, sama ada dengan izin, dengan tanpa izin. Saya fikir dekat 40 juta kot, kalau tambah-tambah itu semua. Yang mana kerajaan mengutamakan sektor pendidikan dan juga kesihatan ini cukup-cukup besar. Pertama saya cerita tentang sektor pendidikan. Sekolah-sekolah di kawasan bandar tak ada masalah. Tetapi bagaimana sekolah-sekolah yang berada di kawasan pedalaman? Di Sarawak sendiri bergelut dengan sekolah-sekolah yang orang kata apa, yang standard, sekolah-sekolah yang mempunyai infrastruktur yang bagus ni. Masih ada lagi kekurangan. Dan inilah yang sekarang ini sama ada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri sedang berganding tenaga, berganding bahu untuk memajukan sektor pendidikan agar anak-anak di sekolah-sekolah rendah, sekolah-sekolah menengah mendapat akses pendidikan yang bagus. Sebab itu ada devolution of power. Devolution of power, yes, exactly. Jadi Tuan Puan, anda boleh lihat, inilah polisi kerajaan kita pada hari ini. Dan jangan salahkan kerajaan kalau dia tidak membeli jet-jet pejuang yang baru, kapal selam yang baru. Kita ada orang kata apa, keperluan. Dan kerana itu Tuan Faizal, kemampuan kita very limited. We are a small power in international structure. Dan bajet yang kita ada itu, kita allocatekan ke tempat-tempat tersebut. Bayangkan kalau sekiranya pendidikan tak cukup kita berikan kepada anak-anak kita Tuan Puan, maka akan membesarlah anak-anak kita di dalam kejumudan dan kebobrokan. Yang mana pada akhir nanti mereka akan mewarisi kejumudan itu dari generasi ke generasi. Kerana itu Tuan Puan, anda berada di UNIMAS, Universiti Malaysia Sarawak. UNIMAS adalah salah sebuah universiti yang terbaik di Borneo Tuan Puan. Saya dimaklumkan dekat Borneo ni, Pulau Borneo ni, UNIMAS adalah the second ranking, universiti yang kedua terbaik di Pulau Borneo. Yang pertama UBD, Universiti Brunei Darussalam. Keduanya kita Tuan Puan. Dan inilah tanggungjawab kita sebagai salah sebuah institusi yang terunggul di Sarawak terutamanya, untuk memastikan seluruh anak-anak Sarawak
Dari Lawas sampailah ke Teluk Melano ini mendapat akses pendidikan tinggi yang baik, yang cemerlang. Mungkin di hadapan saya ada segelintir daripada kita ni ada pensyarah yang memang frontliner, Tuan Faizal, bercerita ataupun mengajar student-student. Dan mungkin ada segelintir daripada kita adalah kaki tangan sokongan. Oh, saya kaki tangan sokongan dia. Oh, saya ni kerja sebagai participant. Oh, kerja saya hanya sebagai technician. Tuan-tuan dan puan, sekecil apa pun peranan anda di Unimas ini, anda sedang memberikan peranan yang cukup besar kepada kemenjadian manusia yang berada di Sarawak, tuan-tuan dan puan. Kita ada berbelas-belas ribu pelajar di Unimas pada ketika ini. Di bulan 10 ni akan masuk, saya tak tahu dah berapa ribu, mungkin dalam 4 hingga 5 ribu lagi pelajar akan masuk lagi, tuan-tuan dan puan. Ini semua berada tanggungjawab kita untuk memberikan tauladan yang baik, untuk memberikan setimpaan yang baik dan juga tauladan yang baik, kerana pendidikan bukan sekadar nilai akademik. Saya sebagai pensyarah di Universiti Malaysia Sarawak, target saya punya goal saya bukan untuk memastikan anak-anak didik saya ini dapat 4 flat. Apa guna 4 flat sekiranya mereka tidak ada adab dan akhlak? Kerana adab dan akhlak ini berjalan seiring dengan kehebatan akademik mereka. Kita tidak mahu menghasilkan pelajar-pelajar yang mendapat 4 flat, tetapi pada akhirnya mereka gagal untuk menjadi seorang manusia yang mampu menyumbang balik pada negara mereka. Dan kerana itu, tuan-tuan dan puan, di Unimas ini sendiri pun banyak memberikan banyak geran-geran penyelidikan macam-macam ni. Salah satu usaha daripada pihak UNC, Unimas sendiri, untuk meningkatkan kita punya tahap kefahaman kita kepada negara. Kenapa kita kena faham negara, tuan-tuan dan puan? Kerana apabila kita faham negara, kita ada satu semangat jati diri. Apabila kita ada jati diri, kita ada semangat nasionalis, patriotik. Kalau kita ada jati diri, semangat nasionalis dan juga jati diri yang saya sebutkan banyak kali tadi, akhir sekali akan menjadikan bahawasanya kita bekerja bukan kerana nak cocok duit pada setiap 25 hari bulan. Yang penting tuan, janganlah kerja tak ada gaji. Lusa insyaAllah rasa kan. Okay, dah ada kering ni. Kita kerja bukan sekadar untuk mendapat gaji 25 hari bulan, tuan-tuan. Tetapi lebih daripada itu, kita tahu bahawa kita bekerja untuk memastikan anak-anak bangsa di dalam negara Malaysia, khususnya di Sarawak ini, mampu menjadi generasi yang lebih baik daripada kita. Ini tanggungjawab kita, tuan-tuan dan puan. Dan kalau saya nak jawab semua soalan-soalan yang dikemukakan oleh Tuan Karim tadi memang panjang lebar. 12.30 pun tak habis. Tuan Faizal tambah lagi 1 jam kan. Jadi saya fikir adik nak ambil anak, adik nak ambil isteri, nak ambil suami. Yang nak ambil suami tu dia boleh tinggalkan suami, tak ada masalah. Yang nak ambil isteri tu, saya risau yang nak ambil isteri tu dengan baik. Jadi Tuan Karim, mungkin kalau katakan Tuan Karim, saya minta maaf saya tak dapat nak jawab semua sebab masa yang sangat-sangat limited. Tetapi mungkin kita boleh sentiasa kontak untuk kita berdiskusi. Terima kasih Tuan Fazil, Tuan Sofi, saya ulang kembali. Terima kasih. Tuan boleh tambah? Okey, terima kasih Tuan Sofi dan Tuan Syam dan juga Perdana Menteri tadi ya. Okey, to conclude everything, daripada tadi Tuan Syam beritahu kenapa ada beza tarikh tu kan. Just as simple as this. Pernah ditanya oleh orang, Sir, why kita tak celebrate 9 September je? Better kita celebrate 31 Ogos. Ataupun kenapa kita celebrate 31 Ogos? Kenapa better kita celebrate 16 September je? Betul lah. Banyak persoalannya, especially among our Sarawakians, daripada anak-anak Sarawak kita sendiri kan. I just tell them one thing. When does the United States of America, sebuah negara besar, merdeka? Bila? On the 4th of July 1776. 4 Julai tahun 1776. Bila wujudnya merdekanya United States pada 4 Julai 1776 ya, ianya cuma terdiri daripada 13 koloni British at the time. Only 13 colonies of British. Correct me if I'm wrong, Tuan Syam. Ada North Carolina, South Carolina, New York, Maine, apa lagi ya? Macam nak nyuruh kami berhenti je ya. Ya cluenya ya. Siapa? Bila anda cakap aku masa berdiri ya, terus lupa saya nama-nama 13 koloni ya. Tak apalah. Yang penting ya, dalam tempoh awal kemerdekaan Amerika Syarikat cuma 13 negeri je. Bukannya 51 buah negeri yang ada sekarang tu di United States. Along the way, biar kita berlagu along si pompong lah, kalau ada lagu lah. Aku got the names of the songs. Along the process of it,
dalam proses ya, ada yang dibuka lagi negeri baru, Texas, the last country, if I'm not mistaken, the last state yang merdeka yang menjadi sebuah negeri daripada Amerika Syarikat is Hawaii, isn't it? 1940 something kan? Okay. Tetapi walaupun setiap negeri, Texas ada tarikhnya pun join United States, lepas California ada tarikhnya pun, South Dakota, North Dakota ada, Ohio ada, semualah ada tarikhnya pun lah. But all of them always celebrate the 4th of July as the independent days of the United States. Why? Sebab that is the day of it. Itu adalah permulaannya. Kalau tiada 4 Julai 1776, maka tiada United States of America. Same goes to us. We need to celebrate 31 Ogos 1957 sebab ia adalah asas kepada penubuhan sebuah negara. Persekutuan Tanah Melayu. Ini adalah asas kepada semua. Di mana asasnya adalah di sini. Di bawah perjanjian The Federal Agreement 1948, di mana 9 buah negara bersultan dan juga 2 buah negeri selat menandatangani perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Ini adalah asas kepada negara kita. Di mana perjanjian ini dibawa kepada perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957, kemerdekaan kita. Dan perjanjian ini dibawa ke dalam buku ini, Perlembagaan Persekutuan. Okey? Sabah, Sarawak, Singapura dan also Tanah Melayu telah bersetuju untuk menubuhkan sebuah negara. Actually, the date is 31st August 1963. Sebenarnya tarikhnya 31 Ogos sebab kepimpinan dahulu dia dah faham dah. Memang akan ada bergaduh 16 kan, 31 kan, 16 kan, 31, betul tak? Tapi disebabkan ada tentangan luar. Tadi kita nak bergabung tadi, adalah unsur-unsur luar. Cik Isyam pada, bolehkah kita bergabung ke? Pasal kami orang pula, saya pula pada, dapatkah kita bergabung semua? Betul tak? Ada ancamannya. Dalam tempoh 2 minggu ya, ada ancaman daripada, saya tahu dia dah tunjukkan, ada 5 minit lagi. I want to conclude it. Especially those in the online. Ada ancamannya daripada Philippines, from the Republic of the Philippines. Daripada Presiden Maka Pagar kan, mengatakan bahawa North Borneo, part of Sabah is belong to the Philippines. Ada tentangan daripada Bung Karno ya, Presiden Soekarno daripada Indonesia, mengatakan bahawa this is belong to Indonesia, nak buat Indonesia Raya. So dapat bantahan, terpaksa prosesnya di prolong for the next two weeks. United Nations pasal pergi balik ke negeri-negeri Sabah dan Sarawak, North Borneo and also from this. The report of the Commission of Inquiry, North Borneo and Sarawak, 1962 by Concord Report, and IGC, Intergovernmental Committee, 1962. Dan dia pergi masuk balik ke semua negara wilayah Sarawak dan juga wilayah North Borneo. Until when all people of Sarawak and all the people of Borneo, North Borneo, Sabah bersetuju, maka wujudlah pada 16 September 1963. Daripada Malaysian Agreement 1963. This is the Malaysian Agreement. Apa benar dalam Malaysian Agreement tu dibawa juga di dalam Perlembagaan Persekutuan. Supaya kita dengar yang Abang Muhammad Premier kita baca, kita cuma menuntut MA 63, that is what stated in the context of the Federal Constitution. Okay? Jadi rakyat Sarawak, kita masih celebrate 31 Ogos, insyaAllah, dan kita sayang pada 31 Ogos. Dan kita respect on the 16th of September. 22 Julai pula hari apa? Hari Jumaat tu kita dengar lah. Tuan yang terutama TYT kita datang lah, betul tak? Datang itu ni mas, betul tak? Saya Abang Mas. Nanti dia beritahu lah what is 22nd of July. Kalau ikut pandangan kami, 22 Julai ya adalah Kerajaan Sarawak wujud. Ketua Menteri Sarawak dan our own Chief Minister Datuk Stephen Talong Ingkam menjadi Ketua Menteri Sarawak yang pertama. Kita ada kabinet kita pun, tapi kita tiada kedaulatan. Elemen yang terakhir dalam membentuk sebuah negara ya, the sovereignty of this nation are not there yet. Up until 16 September 1963, barulah kita ada sovereignty as negara yang merdeka. Tapi waktu ya 22 Julai up until 16 September, kita berkerajaan sendiri, self-governing. Tapi belum ada sovereignty. Belum ada kemerdekaan. Sebab kita masih ada Pesuruhjaya Tinggi British at the time. Up until dia keluar daripada Astana Negeri Sarawak ya, barulah dilantik Governor Sarawak yang pertama, Tun Abang Haji Openg. Barulah Sarawak merdeka.
And believe me tuan-tuan dan puan, banyak-banyak lagu negeri dalam Malaysia tu, Johor bangsa Johor lagi dia kata. Lagu-lagu negeri di seluruh Malaysia tu, the only state anthem yang ada menyebut nama Malaysia adalah Sarawak. Sarawak dalam Malaysia. It's to show that we are born as Sarawakian, we will die as Malaysians. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan dukungan kepada semua panel di hadapan. Terima kasih banyak. Terlalu diharap terlalu mendapat manfaat pada panel kita tadi. Memang semua ilmu-ilmu ini yang akan terlalu mendapat manfaat. Terlalu boleh digunakan di masa depan bila orang tanya apakah bangsa, apakah maju. Baik, kita kembali kepada pengulis majlis, Tuan Akmas, silakan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada moderator dan panelis panel kita pada hari ini. Dimohon panel dan moderator untuk kembali kepada Tuan Fazli, dan untuk kita panel terutamanya Encik Syam untuk tutup live lah. Terima kasih. Okey, Encik Sofi, ada QR after program, share dengan Encik Fazli.